Inilah tempat untuk berehat kalau nak macam dah penat, duduk lah situ. Kucing ni asyik ikut aku je. Salah. Tapi okey je. Tak kisah. Ni atak aku. Tok. Senyum sikit, Tok. Tok senyum sikit. Apa isap rokok, Tok? Tahu lah. Tak tahu pula. Kenapa nak cover? So di pondok atuk aku nampak dia gelap-gelap gila. Ni macam okey lah, nanti dia sok gelap. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Susah nak tengok sok gelap. Orang nak gelap gila. Nanti ada ambil gambar tengah tu. Oh ya. Kenapa sayang? Tengoklah tempat ini. Cantik sekali. Sungguh cantik. Ni. Wah. Nak dapat satu je. Mana lagi? Ada lagi ni. Kan? Ambil yang besar nanti macam ni kan. Nah, ada guna. Tak ada biar ni tak sudu. Wow. Cantik durian pertama weh, durian pertama. Ish, lawan ni. Kecil je. Tapi kecil ah. Comel. Comel. Nah. Cakap saja. Ni ayah aku ni dah dapat dah. Dapat. Hai. Tak kucing ni comel lah. Ni masuk ke Allah. Wah, lawas. Saya akan tunjukkan tempat ni. Tempat ni memang lawa gila. Itu kot. Sekejap pokok dia. Wow, tinggi gila tu. Aku tak ada scan. Mesti tengok buah dia. Cari buah. Dengan ayah aku. Dengan kucing ni sekali. Buat kucing tu. Kucing tu ikut sekali. Mungkin mula ikut nak makan durian juga. Yelah kot. Nak makan durian sekali. Cari. Okey. Mana dia? Dah jumpa. Ni ada satu durian ni. Tapi tak besar sangat. Besar. Ni apa besar? Ni besar. Dua. Ni daun yang yang tu lagi besar. Tengok. Ni kalau cabut ni. Masih besar. Wow, amazing. Wow, besar gila bai. Ni kalau makan ni sedap. Tapi kalau setengah orang tak boleh makan sebab bau dia kuat.